Kehidupan seorang ibu tunggal di Kemaman, Terengganu berubah sepenuhnya selepas dia disahkan menghidap penyakit buah pinggang kronik Oktober tahun lalu. Rosila Nur yang sebelum ini bekerja sebagai buruh kelapa sawit, kini terlantar uzur akibat penyakit itu, malah terpaksa menangguhkan rawatan dialisis kerana kesempitan hidup. Perinciannya dalam segmen Turun Padang. Ibu tunggal 6 anak ini ditemui di rumahnya di Kampung Lubuk Lesung, Terengganu. Menurut Rosila, 54 tahun, ujian yang menimpanya menyebabkan dia tidak lagi mampu menyara keluarga, selain buntu memikirkan nasib 3 anaknya yang masih bersekolah. Dia bagaimanapun bersyukur apabila anak ketiganya, Nur Ain Natasha Mai, 24 tahun, sanggup berhenti kerja dan pulang ke kampung demi menjaganya sepenuh masa. Mocik rasa bertuah sikit lah. Ada orang jaga mocik. Tak tahulah mocik. Kalau tak ada orang jaga. Makan pun. Mocik tak boleh buat apa satu dah. Jadi, kalau dia tu berhenti kerja, biarlah kata orang dia kerja. Okeylah, di Kuala Lumpur, tapi dah terpaksa lah balik. Keluarga ini kini terpaksa mengharap sumbangan orang ramai serta hidup dalam serba kekurangan. Ibu cekal ini pernah menjalani rawatan dialisis sebanyak 2 kali di hospital. Bagaimanapun, ianya terpaksa ditangguhkan kerana kos rawatan yang menelan belanja RM1,000 sebulan. Sekarang okey sikit lah. Kalau macam sebelum ni dia memang tak boleh bangun langsung. Sebab tak ada orang kan. Kalau dia seorang-seorang kat rumah macam mana? Rosila yang juga pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam proses permohonan bagi mendapatkan kemudahan pembiayaan rawatan. Ujarnya, sekiranya diluluskan kelak, dia berhasrat untuk bekerja semula sekaligus meringankan beban keluarga.